Alladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi tujuan kita ni berpuasa ini Allah suruh indah lain indah bukan adalah supaya kita ni menjadi hamba yang lebih bertakwa. Jadi hari ini kita ni sudah berada di hari yang ke-29 berpuasa. Kita ni sudah berada di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan kita ni sudah sampai ke tahap takwaan itu. Bulan Ramadan bulan yang paling kita ni suka, yang paling kita ni isi sepanjang tahun. Akan tetapi setiap permulaan pasti ada pengakhiran. Cematutah jua bulan Ramadan. Malam ini kita ni kan menantikan pengumuman anak bulan Syawal, sama ada esok 1 Syawal ataupun kita ni masih mempunyai satu lagi hari terakhir untuk berpuasa. Jadi apabila tibanya penghujung Ramadan ini menunjukkan kita ni sudah hampir mengharungi segala ujian di dalam bulan Ramadan. Adakah kita ni berjaya ataupun indah? Soalan ini untuk diri kita ni sendiri. Apakah kita ni telah manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Apa yang sudah kita ni buat sepanjang bulan Ramadan ini? Adakah kita ni sudah mencapai matlamat ibadah yang kita ni impikan? Cukupkah sudah amalan kita ni yang kita ni buat di bulan ini? Jadi penghujung Ramadan ini, marilah kita ni sama-sama merenung semula apa amalan yang sudah kita ni lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Marilah kita ni sama-sama muhasabah diri kita ni. Macam mana kita ni akan dapat menutup bulan Ramadan yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Dan macam mana kita ni akan melayakkan diri kita ni untuk menyambut kedatangan bulan Syawal yang kita ni gelar sebagai bulan kemenangan. Adakah kita ni benar-benar orang yang menang? Jadi mari kita ni sama-sama melihat checklist amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadan. Sebelum berlalu bulan Ramadan ini, kita ni perlu menilai sejauh mana kita mengisi hari-hari di bulan Ramadan kita ini. Sambil-sambil kita ni menggulung popia, sambil-sambil kita ni membuat kuih mur, sambil-sambil kita ni menggoreng kacang, menggoreng keropok. Adakah kita ni sudah mengisi hari kita ni dengan amal dan ibadah? Yang pertama kita ni cek berapa banyak sudah Al-Quran yang kita ni baca. Ada yang sudah khatam, alhamdulillah. Ada yang membaca lebih banyak daripada tahun lepas, alhamdulillah. Ada yang membaca Al-Quran lebih baik daripada bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan, alhamdulillah. Yang kedua, sedekah. Bulan Ramadan, kalau kita ni percaya ataupun indah, adalah bulan yang paling ganjil bagi kita ni. Bulan Ramadan kita ni puasa, kita ni indah makan, kita ni indah minum di siang hari. Tapi bulan Ramadan adalah bulan yang paling banyak kita ni membeli makanan. Betul? Ganjil kan? Jadi bulan Ramadan ini bulan di mana kita ni paling banyak berbelanja sebenarnya untuk makanan dan minuman. Jadi kerana di samping kita ni berbelanja itu, tanpa kita ni sedar, setiap hari kita ni berkongsi makanan, kita ni berkongsi juadah bersama ahli keluarga, jiran tetangga, kawan-kawan. Kita ni selalu dapat hadiah, kita ni selalu dapat campur, kita ni selalu ambil rezeki dari orang lain, dan kita ni selalu juga mengampiti rezeki orang lain. Inilah checklist yang berikutnya, iaitu sedekah. Banyakkah sudah kita ni bersedekah di dalam bulan Ramadan ini? Kita ni nilai semula. Adakah kita ni lebih banyak menerima atau kita ni lebih banyak memberi? Maka kalau belum lagi kita ni banyak memberi, sampat lagi hari ini ataupun esok, berilah banyak-banyak. Sebab di bulan Ramadan ini ganjaran pahala diberikan berlipat kali ganda. Sedekah yang utama.
kita ini menyungkaikan orang, pahalanya adalah sama seperti pahala orang yang kita disungkaikan itu tanpa berkurang sedikit pun. Orang yang kita disungkaikan itu tadi lihat TV cerita Korea kurang sedikit pahalanya, nampak aurat, nampak sebagainya. Kita ini yang sedekahnya ia sungkai daripada yang kita dibagi, pahalanya yang kita didapat tidak berkurang. Seperti mana ia belum lihat cerita Korea tadi. Masya Allah. Jadi sedekahlah berbanyak-banyak sambil-sambil kita ini merebut pahala di dalam bulan Ramadan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan checklist yang ketiga kita ini teruskan, zikir dan salawat. Macam-macamnya kita ni tadi menggulung kopi, menggulung kuih mor, menggoreng keropok, membagi manik baju. Setiap biji manik itu kalau kita dikira sebagai zikir, Masya Allah sudah banyak. Banyakkanlah berzikir, banyakkanlah salawat. Sambil-sambil kita ni melakukan pekerjaan kita ni setiap hari. Tahulah kita ni kaum wanita. Di rumah itu kalau bukan kita ni siapa lagi yang buat? Jadi kita ni lah saja. Jangan kita ni rugikan peluang yang kita ni ada di dalam bulan Ramadan ini tanpa kita ni mengambil kesempatan untuk beribadah juga. Walaupun kita ni menyapu, walaupun kita ni melap jendela, melap cermin, kami sempatkan diri kita ni untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, sebutlah nama Allah dengan zikir yang banyak. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Kemudian checklist yang keempat, qiyamul lail. Ini waktu hari sudah hampir bulan Syawal ini memang jarang sudah tidur awal nih kalian ya. Menyiapkan tempahan-tempahan, menyiapkan manik baju dan sebagainya. Memang kita ni qiyamul lail. Namun janganlah kita ni biarkan qiyamul lail kita ni itu kosong macam itu saja. Tani isilah dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Sambil manik-manik baju kita ni berzikir. Sambil kita ni ini dapat membaca Al-Quran sebab kita ni menggoreng keropok. Tani dengar bacaan Al-Quran. Sama juga kita ni dapat pahala. Dan juga dengan terkeduhungnya kita ni ini dapat tidur awal itu, lakukanlah salat tahajud, lakukanlah salat witir dan segala doa-doa yang kita ni pohonkan. Siapa yang ada hajat di sini? Semua ada hajat, semua ada impian, semua ada kemauan. Hari Anita, waktu Anita, malam Anita, di bulan Anita kita ni pohon sebanyak-banyaknya kerana Allah Subhanahu wa taala bukakan rahmat-Nya pada bulan Ramadan ini. Kemudian kita diisikan dengan salat, kita diisikan sebanyak-banyaknya. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, kita ini mengharapkan banyak pahala, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa tidak mahu diampuni dosanya yang telah lalu? Semua kita ni pernah melakukan kesilapan. Setiap hari, setiap detik, setiap saat kita ni mungkin melakukan kesilapan. Maka kita ni pohonlah keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian checklist yang kelima, banyakkah sudah di dalam bulan Ramadan ini kita melakukan salat sunat? Memang diakui bulan Ramadan adalah bulan yang paling banyak kita ni melakukan salat sunat berbanding bulan-bulan yang lain. Sebab apa? Sebab kita ni ada bonus di dalam bulan Ramadan. Setiap malam kita ni akan melakukan sembahyang sunat tarawih. Malam bulan-bulan biasa kita ni kadang-kadang tahajud saja. Kita ni sembahyang hajat, sembahyang sunat berapa jua saja. Tapi di dalam bulan Ramadan ini kalau indah 8:20 garanti kita ni pas sudah. Alhamdulillah. Jadi kita ni buatlah sebanyak-banyaknya di samping solat-solat sunat di dalam bulan Ramadan ini. Apabila kita melakukan amalan-amalan sunat, kita ni diberi ganjaran seolah-olah melakukan amalan yang wajib. Tapi apabila kita ni melakukan amalan yang wajib, kita ni akan diberi ganjaran berlipat kali ganda, berpuluh-puluh kali ganda melakukan perkara yang wajib. Jadi kita ni apa yang wajib kita ni lakukan ialah
sembahyang fardu, dan tani ambil kesempatan untuk qada solat-solat kita ni yang dulunya masa kita ni masih muda, kita ni belum lagi ingat solat kita ni setiap hari ataupun indah, maka kita ni ambillah peluang qada banyak-banyak di dalam bulan Ramadan ini, kerana solat qada adalah solat fardu. Jadi kita melakukan ekstra amalan fardu di dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Jadi kita ni sudah berada bukan lagi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita ni sudah berada di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Adakah kita ni sudah mendapat malam Lailatul Qadar ataupun belum? Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Namun ada satu amalan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ganjarannya sama seperti mendapat malam Lailatul Qadar. Iyalah, kita ni sudah berada di malam yang di malam sudah 29, malam ini yang ke-30 mungkin. Jadi kita ni antara terlepas ataupun belum sudah. Jadi kita ni ada yang bersedih, ada yang berduka. Adakah aku sempat mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jadi jangan risau. Rasul sallallahu alaihi wasallam ada memberitahu bahawa ada satu amalan yang boleh kita lakukan yang menyamai pahalanya dengan pahala beribadah di malam Lailatul Qadar. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal 'isha fi jama'ah وصلى 4 ركعات قبل أن يخرج من المسجid كان كعدل ليلة القدر." Maksudnya, siapa yang sembahyang Aisyah berjamaah dan setelah itu ia salat 4 rakaat salat sunat selepas sembahyang Aisyah berjamaah sebelum ia keluar dari masjid, maka seolah-olah ia mendirikannya pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat At-Tabarani. Jadi kita ni ambillah peluang ini. Kalau kita ni rasa kita ni tidak ambil malam Lailatul Qadar, ini sudah malam ke-30, maka kita ni amalkanlah salat ini sepanjang tahun pun boleh kita ni dapat, insya-Allah. Kemudian ada kita ni wanita, memang kita ni ada terlepas daripada tetamu-tetamu bulanan. Jadi ada wanita-wanita yang bersedih, ya Allah, 10 malam terakhir tajwid kau akan datang. Jangan bersedih wahai wanita. Wanita yang haid itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, jangan kita ni fikir kita ni tidak dapat peluang untuk beribadah. Jangan kita ni fikir kita ni makhluk yang dirugikan. Kerana kita ni juga boleh menghidupkan malam ataupun meraih Lailatul Qadar pada malam-malam terakhir ini dengan melakukan beberapa amalan. Kita ni sudah lepas, malam ini kita ni usahakan lagi sekali. Kita ni usahakan lagi malam ini. Iaitu apa yang boleh kita ni lakukan ialah banyakkan zikir, banyakkan doa. Hadis Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita ni walaupun kita ni tidak dapat salat, walaupun kita ni tidak dapat membaca Al-Quran, tapi berdoa kita ni boleh. Doalah sebanyak-banyaknya. Apa yang boleh kita ni amalkan ialah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Sesungguhnya engkau maha pemaaf, suka memaafkan. Maafkanlah aku ya Allah. Kemudian apa yang dapat kita dilakukan lagi sebagai wanita haid ialah bersalawat. Salawat banyak-banyak. Salawat tidak dilarang ketika haid. Dan kemudian sedekah. Sedekah pun tidak dilarang ketika haid. Macam yang tadinya kita ni kita ni tidak dapat puasa, maka tadi ambil pahala macam orang puasa dengan cara menyungkaikan orang yang puasa. Kita ni gorengkan ya cucur pisang, tadi dia makan masa sungai. InsyaAllah kita ni dapat pahala seperti pahalanya yang berpuasa itu. Kemudian apa yang boleh kita dapat manfaat lagi ketika kita ni haid? Kita ni boleh hadir majlis-majlis ilmu. Kita ni masih boleh mendengar ilmu daripada radio, daripada TV dan sebagainya.
Kemudian kita ni hidupkan malam dengan berdoa dan muhasabah diri. Jadi Allah lambat Ustazah beritahuan. Ini sudah berapa hari bulan Ustazah? Orang sudah kan melihat anak bulan naik bukit sudah lambat Ustazah. Jadi apa yang belum terlambat ialah Ustazah akan share pada malam ini ialah amalan-amalan sunat di malam hari raya. Usul-usulnya semua sudah confident memang confirm esok raya. Walaupun kita ni lihat sekarang pengumuman udah tadi payah lihat ada pen kan ada pen. Confident sudah mungkin esok raya. Mungkin esok raya ataupun belum anda kira. Ustazah share juga apa amalan-amalan terbaik di malam hari raya. Sebenarnya malam hari raya ini juga mempunyai kelebihan yang tersendiri. Jangan kita ni lalai. Nampak saja anak bulan terus main badil, terus pasang lagu Siti Nurhaliza. Jangan kita ni lalai. Malam hari raya juga ada kelebihan yang banyak. Semacam malam bulan Ramadan juga. Pahala yang banyak pada malam raya. Jangan kita ni lalai dulu. Bukannya sekadar kita ni kan membuat persiapan hari raya, kedatangan Syawal ni kan kita ni sambut, tapi malam ini malam confident je malam ni malam raya itu adalah malam yang penuh keberkatan. Rasulullah SAW bersabda yang akan mengingatkan barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, maksudnya qiyam malam hari raya, hatinya tidak akan mati pada hari hati-hati manusia yang lain mati. Maka ketika orang lain sudah lalai, kita ni masih ingat Allah. Maka kita ini hidupkan malam hari raya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa yang boleh kita ini lakukan? Macam mana kita ini menghidupkan malam hari raya ini? Macam mana kita ini memperlakukan sepatutnya malam hari raya? Yang pertama, kita ini tetap masih salat berjamaah. Jangan nampak anak bulan, nampak apa kadai. Dia ada lagi tarawih kan? Ini sama ada kan menunggu ni kan tarawih ataupun indah, sama ada ke masjid ataupun ke mall. Jadi walaupun nampak anak bulan, jangan ke mall, masjid dulu, salat berjamaah di masjid ataupun di surau ataupun di rumah, salat berjamaah bersama keluarga dulu. Dimarahkan rumah Allah dengan ibadah. Bukan kan time bulan Ramadan saja, terus masuk bulan baru terus berubah, terus lupa. Kami mesti sambung apa yang kita ni sudah perjuangkan sepanjang 30 hari di dalam bulan Ramadan, Syawal dan kemudian bulan-bulan yang lain juga. Yang kedua, kita ni hiasi malam hari raya dengan takbir, bertakbir. Lagu Siti Nurhaliza tu esok. Malam hari raya ni kita ni bertakbir dulu. Sepanjang malam kita ni bertakbir dulu. Kita ni digalakkan mula bertakbir itu selepas terbenamnya matahari pada malam raya. Tadi dengar pengumuman, esok hari raya. Tadi sudah sungkai tadi. Tadi disunatkan untuk bertakbir sampai bertakbir sepanjang malam, sampai esok pagi, sambil pasang sabir, sambil pasang kusyin, bertakbir sampai esok pagi. Sehinggalah imam keluar untuk mendirikan solat sunat hari raya. Okey, sampai sana kita ini disunatkan untuk bertakbir sampai imam akan start sembahyang raya. Lepas itu pasang lagu M-Nas. Mana saja. Yang penting malam itu kita ini jangan terpedaya. Takbir banyak-banyak. Kemudian yang ketiga, kita ni bangun sepertiga malam, walaupun indah lagi sembahyang tarawih dan sebagainya, tapi kita ni tetap bangun lakukan salat sunat seperti mana yang disebutkan di dalam hadis tadi. Kita ni hidupkan malam Syawal itu beribadah salat sunat, membaca Al-Quran dan lain-lain. Mana tahu ada yang belum sempat khatamkan Jadi kemudian kita ni banyak doa. Malam hari raya adalah merupakan salah satu malam di mana doa paling mustajab untuk kita ni ambil peluangnya, malam mustajab berdoa. So jangan kita ni lepaskan peluang, banyak-banyakkan berdoa di malam hari raya.